Imam lebih rakaat, makmum nak ikut atau tidak. Contohnya yang zuhur 5 rakaat. Jadi makmum apa hal? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam supaya makmum follow, ikut. Yang disuruh syarak. Ada pun yang tidak disuruh syarak, jangan ikut. Faham? Okey. Jadi kalau imam semayang 5 rakaat, syarak suruh tak 5 rakaat? Tak suruh, jangan ikut. Tapi kalau imam tersalah, lalu imam sujud sahwi, walaupun makmum tak salah, kena sujud sahwi. Dah tak ikut nak buat ke mana? Boleh dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah kita mufarakah daripada imam, baca tayat akhir dan salam. Pilihan yang kedua, tak payah niat mufarakah, tunggu dalam tayat akhir. Okey?